Kuliah dengan tajuk Akhir Zaman, bukan persediaan fizikal tapi persediaan rohani dalam diri. Majlis dengan ini mempersilakan. Bila nur melimpah di hati manusia itu bangun dari alam kegelapan, ibarat mata yang berseri. Boleh sambung? Bila nur melimpah di hati manusia itu bangun dari alam kegelapan, ibarat mata yang berseri melintasi mentari pagi yang indah dan cerah menerangi, kerana iman dan juga Islam telah menjadi keyakinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih saudara pengacara majlis, terima kasih yang berusaha, seluruh ahli-ahli jawatan kuasa karya, kepada pegawai-pegawai masjid, kepada pegawai-pegawai keselamatan dan anggota keselamatan, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ustaz tanya kawan depan ni, selawat tafrijiah tahu tak? Siapa yang tahu sini selawat? Allahumma mai yang baju biru. Kan? Siapa yang berani? Dia tak berani. Siapa yang berani? Mai. Kan takut dah. Depa takut dah. Yang baju hijau je yang berani. Baik, semua sekali. 1, 2, mula. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqalu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju. Baik, dek, tanda-tanda orang nak berjaya, tolak aja tulis di atas. Angkat tangan, siapa yang boleh? Saya. Itu tanda-tanda orang nak berjaya. Tanda-tanda orang nak gagal apa dia? Buat pula aku. Itu tanda-tanda nak gagal. Ni siapa sini yang nak berjaya? Angkat tangan. Bagus. Siapa yang nak gagal? Tuan-tuan yang saya muliakan, insya-Allah malam ni kita membicarakan tentang akhir zaman. Persiapan untuk menghadapi akhir zaman. Kalau macam ni punya kehadiran, kalau macam ni punya ramainya anak-anak depan, bila akhir zamannya Ustaz? Bila nak jadi kiamatnya? Yang datang masjid ramai, yang dengar kuliah ramai, tak meniga pun ramai. Tang mana Ustaz anak-anak muda ni, adik ni daripada biru ni, baju biru ni, duduk depan sekali, tak tahu pukul apa. Dia tanya saya, Ustaz umur berapa? 60. Dia tengok saya lagu tu, 60, Masya Allah, 60 pun merempit lagi. S1R lagi Ustaz.
Arif Z. Sekarang Ustaz Arif Z pula. Exopipe ni kan. Tuan-tuan yang saya muliakan, bila kita sebut tentang persiapan menghadapi akhir zaman, apa benda tuan-tuan akhir zaman? Sekarang kita berada di proses akhir zaman. Nabi dah meninggalkan kita lebih daripada 1000 tahun. Sedangkan Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir atas muka bumi ini. Dan jarak di antara Nabi dengan akhir zaman sangat dekat. Maknanya bila berakhir kehidupan Rasulullah, wafat Rasulullah, kita mula meniti, kita mula melepasi, kita mula menghadapi peristiwa-peristiwa yang dipanggil sebagai akhir zaman. Jangan duk perasan bahawa kita ni lambat lagi Ustaz. Oh, Dajjal pun tak mai. Dia kata Dajjal pun tak mai lagi, Ya'juj Ma'juj pun tak mai lagi. Matahari duk elok bangkit belah timur elok je Ustaz. Taknya berlaku perempuan ramai pada laki, malam ni laki ramai je Ustaz. Mana ada 50 perempuan nisbah seorang laki-laki. Lambat lagi Ustaz. Oi, kata dia. Tuan-tuan, jangan kita ingat bahawa kiamat itu kiamat yang besar. Ni kiamat kecil yang berlaku setiap hari, setiap detik, setiap saat. Yang mesti berlaku. Nama dia apa? Mati. Mati itu kiamat kecil yang berlaku pada diri kita. Ni saya duduk ceramah ni malam ni, tak tahu lagi apa yang nak berlaku. Balik sekali lagi accident, kan mana nak tahu. Tuan-tuan ni pun mana nak tahu, duduk dengar ceramah yang agak tidur, orang mati. Kita tak tahu. Sebab tu tuan-tuan, persiapan menghadapi peristiwa akhir zaman bukan setakat duk tunggu cerita tentang Dajjal. Ni peristiwa menghadapi akhir zaman ialah kematian kita. Mati anytime, bila-bila masa boleh mati. Sebab saya jumpa banyak orang yang menghadapi peristiwa akhir zaman, dia buat persiapan macam-macam. Dia kata, Ustaz, 15 Ramadan akan datang satu ketika dalam bulan puasa 15 Ramadan, nama dia Dukhan. Apa makna Dukhan? Asap. Asap ni akan memenuhi dunia ni. Saya tanya dekat dia, macam mana kau tahu adanya Dukhan pada 15 Ramadan? Dia jawab, lah takkan penceramah Ustaz Kazim tak tahu 15 Ramadan ni datangnya Dukhan. Saya kata, sungguh saya tak tahu. Kau tahu dari mana? Heran, penceramah pun tak tahu. Lah, habis tu kau tahu dari mana? Dari Ustaz Akak. Daripada Ustaz Akak, Tok Guru Akak dia, abang, 15 hari bulan Ramadan akan sampainya asap. Bila asap tu mai, dia kata Dajjal akan keluar. Oh, saya tak tahu. Jadi apa persiapan yang Akak buat? Dia kata, Ustaz, saya tukarkan segala duit tunai, duit kertas kepada duit emas, kepada emas. Ni dia mai ni pun sebab dia nak tukar. Dia nak buat keluar duit daripada tabung haji, daripada amanah saham, dia nak tukar jadi emas. Saya tanya dekat dia, kalau kau dah tukar emas, kau nak simpan di mana emas? Simpan dekat Tok Guru Akak, dia tolong simpan. Yang kedua, persiapan Akak dah buat dapur belakang rumah. Dapur ni kebal, orang tak boleh masuk apa, terbakar apa pun tak. Kau simpan makanan dalam tu. Kalaulah Dajjal mai, kau dah ada makanan dah. Siapa suruh buat? Tok Guru Akak buat. Jadi rumah harta apa kau ada, kau jual, beli emas. Dia kata nanti bila Dajjal datang, duit kertas tak guna dah, yang guna emas. Saya pun nak kata apa, dia ada Tok Guru dia. Kita bukan Tok Guru, kita Tok Gurau. Saya bukan Tok Guru, saya Tok Gurau boleh. Pulang kat kau. Dia pun tinggalkan saya, tinggalkan sekolah saya. Dia pun selesai masalah dia. 2 bulan lepas tu dah habis puasa, dah habis raya, dia mai balik.
Dia tanya kat saya, "Ustaz, ada tak rumah pondok?" Saya tanya, "Awak nak duduk?" "Lah, abang siapa nak duduk? Rumah akak mana?" "Rumah saya jual dah." Dia kata nak jadi asap, dukhan. Mana dia mahar itu? Mahar itu dah bagi kat tok guru tu. Mana tok guru? Tok guru tu lari dengan mah-mah sekali. Sudah. Lah, rumah pun tak ada, duit pun tak ada, mah pun tak ada. Habis tu kau mai jumpa saya pasal apa? Saya nak duduk ni sekolah ustaz, nak duduk di pondok ustaz. Lah. Sebab tu akak-akak, abang-abang berhati-hati. Macam mana kita nak menghadapi peristiwa akhir zaman kalau kita tak tahu akhir zaman tu apa? Tanda dia apa? Apa dia dukhan? Dukhan makna dia asap. Asap ni akan memenuhi dunia ni, yang mana akan mematikan orang-orang yang beriman dan meninggalkan orang-orang kafir sahaja. Dan ini adalah petanda kiamat yang besar. Bukan maknanya bila asap sampai, bila dukhan sampai hang duk makan Maggi belakang rumah. Bukan. Ni duk makan, duk faham, duk makan Indomie perisa ayam lah. Bukan. Tuan-tuan, sebab itu kalau orang tanya pada kita, macam mana untuk menghadapi peristiwa akhir zaman? Nombor 1, tambahkan ilmu. Belajar elok-elok. Dek, dalam satu hadis Nabi sebut, tanda kiamat yang besar ada 10. Lan taqumas sa'ah hatta tarawna qablaha 10 ayat. Kiamat takkan berlaku. Kiamat takkan berlaku sehinggalah terbit 10 perkara. Fadzakara, Nabi sebut ad-dukhan. Nombor 1 Nabi kata asap. Ada orang cakap, "Ustaz, jerbu tu asap ke?" Tak, jerbu tak asap. Jerbu orang bakar hutan. 2, Dajjal. Mata ni buta sebelah. Yang ketiga, wadabbah. Binatang yang boleh bercakap. Ustaz, tu yang saya tengok dalam TikTok ada burung cakap. Tu burung bang. Burung tu dia ajak, "Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum." Bodoh, "Assalamualaikum, Assalamualaikum." Lah, itu burung. Tu burung apa tu? Burung kakak tua. Orang ajar dia salam, dia salam. Orang bagi selamat pagi, dia selamat pagi. Dabbah ialah binatang yang melata, yang boleh bercakap. Macam mana bentuk dia melata? Wallahualam. Macam biawak ke? Macam ular ke? Dia melata. Melata tu maknanya apa? Duk cokoh atas tanah. Siapa yang lalu depan dia, dia kata, "Kamu tak beriman pada Allah. Kamu tak beriman pada Allah." Dia boleh bercakap. Dah ada belum? Belum. Yang keempat, Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelimanya, tulu'us syams min maghribiha. Terbitnya matahari dari barat. Matahari terbit daripada tempat kita sujud, belah barat. Kemudian tadrudun nas. Bukan. Wasalasatu khusufat. Akan berlaku 3 gempa bumi. Dan yang terakhirnya akan keluar api daripada negeri Yaman. Tadrudun nas ila masyarihim, yang menghalau manusia menuju kepada masyar. Ini tanda-tanda kiamat besar. Nombor 1 apa dia? Asap. Nombor 2, Dajjal. Nombor 3, haiwan boleh bercakap. Nombor 4, matahari dari barat. Lagi nombor 5, Ya'juj dan Ma'juj. Nombor 6, turunnya Nabi Isa. Ustaz tak sebut tadi. Akan terbit matahari daripada barat. Lagi akan berlakunya gempa bumi 3 kali. Yang terakhirnya keluarnya api daripada negeri Yaman. Ini adalah tanda-tanda kiamat yang besar. Tuan-tuan yang saya hormati, yang pertama, bagaimana nak menghadapi peristiwa akhir zaman, dek? Menakutkan. Peristiwa akhir zaman ni menakutkan. Apa dia, Ustaz? Menakutkan yang bukan-bukan. Hari ni orang laki-laki nak jadi perempuan.
Ni handsome ni. Nama apa? Nama apa? Ruslan? Lah, nama Ruslan. Besok jadi Rus. Oh, sudah. Sebab tu muka kepok macam ni, jangan duk buat kerja perempuan. Pergi masuk askar. Masuk polis. Gerak. Has. Ni muka comel-comel pergi nyolek orang. Tak suka. Sudah tuan-tuan, ni parak ni. Hari ini menakutkan orang laki-laki tak berminat pada perempuan. Orang laki minat sama-sama jantan, tak so? Lah. Akak-akak ni orang perempuan sekarang berhadapan dengan siapa? Nak menikah ni, cabaran akak-akak siapa sekarang? Nombor satu, cabaran sama-sama perempuan. Asyik je orang Minang. Aku tak ada orang Minang. Cabaran orang perempuan. Cabaran akak nombor dua sekarang, jantan. Berebut. Jantan sekarang. Cabaran nombor tiga, orang jantan sekarang, dia tak minat pada perempuan, dia tak minat pada jantan, dia minat hak lembut. Tu pun masalah. Ni peristiwa di akhir zaman sekarang berlaku dah. Nama dia apa? Wa yazharaz zina. Banyaknya berlaku zina. Yang kedua, apa yang berlaku di akhir zaman? Anak-anak depan kita ni. Apa jadi? Uququl walidain. Banyak yang lawan mak bapak. Ni adik-adik ni seronok duduk sini. Siapa sini umur 15? Siapa sini umur 14? Siapa sini umur 13? Angkat tangan. Siapa umur 12? Siapa umur 10? Nampak? Saya Allah. Yang 15 seorang pun tak ada. Yang 16 seorang pun tak ada. Yang 17 seorang pun tak ada. Yang duduk di sini tuan-tuan, anak-anak sekolah rendah, awal sekolah menengah. Dia boleh main masjid dengan ayah dia. Dia boleh main dengar ceramah duduk depan sekali ni. Tapi bila mereka dah besar, mereka mula menjauhkan diri daripada mak mereka. Lah, ni dekat dengan mak. Mak duit, pak duit. Bila dah main besar sikit, dia malas. Lah, ni kalau pak dia ajak dia main masjid, duduklah raga motor ni. Bila dia dah besar sikit, dia tak mau dah naik motor pak dia. Dia naik motor asin. And the gang dia. Habis-habis semayang, wow. Bila dia lagi besar tuan-tuan, sekarang dia ada telefon mak dia. Telefon mak dia. Bila dia dah kahwin, bila dia dah besar, dia bukan telefon mak dia lagi, dia telefon makwa. Dia tak telefon lagi pak dia, dia telefon pakwa. Benda ni Nabi sebut di akhir zaman. Apa dia? Anak-anak di akhir zaman wajafa abahu. Dia benci ayah dia. Wa aqqa ummahu. Dia derhaka pada mak dia. Yang ketiga, wa barra sadiqahu. Dia hanya berbuat baik dengan kawan. Dengan girlfriend, dengan kawan setia. Dengan mak lawan, dengan bapa benci. Ini peristiwa yang akan berlaku dan sedang berlaku di akhir zaman. Tuan-tuan dengarkan hari ini anak bunuh bapa. Tuan-tuan dengar hari ini kan anak tetak mak. Tuan-tuan dengar hari ini kan anak dibunuh oleh bapa sendiri. Benda yang bukan-bukan hari ini berlaku dalam keluarga kita. Berlaku dalam masyarakat kita. Setakat buang mak biasa, setakat buang bapa itu biasa. Di sekolah saya tuan-tuan beratus orang-orang tua yang saya belah. Macam-macam kes. Macam-macam cerita tuan-tuan. Ada yang bila mak mati tak mau tengok, bila mak sakit tak mau ambil, bila mak dia masuk hospital tak mau ziarah. Dia anggap mak dia menyemak, dia anggap bapa dia menyusah. Tuan-tuan yang saya hormati, bagaimana untuk menyelesaikan masalah ni? Saya sebut pada tuan-tuan awal-awal tadi,
Jom kita selesaikan dahulu ilmu. Punca yang jadi nombor satu benda ni ialah majlis ilmu. Ilmu tak diambil berat. Yang kita ambil berat benda yang lain daripada ilmu. Masjid kita buat kuliah, orang tak main. Pengajian orang tak minat. Kalau ada benda yang dalam TV, dalam radio, benda yang berkaitan dengan agama, orang tak minat. Yang orang minat apa dia? Nyanyi. Kalau bak ceramah ni tuan-tuan muka kita. Tapi kalau bak konsert harga RM1,000. Tiket nak masuk RM1,000 orang bayar. Nak bayar RM2,000 orang sanggup kalau konsert. Tapi kalau ceramah agama lah ni, kalau boh lah tuan-tuan, yuran pengajian, ceramah perdana, boh 100, agak-agak apa orang main. Di ceramah duduk luar pagar dia dengar. Tuan-tuan, jom kita didik anak kita supaya mencintai ilmu. Berbetulkan mereka ni sembahyang. Nombor 1, perkenalkan mereka dengan Tuhan. Nombor 2, tuan-tuan, ajar mereka tentang solat. Wa'mur ahlaka bis solat. Yang jadi huru-hara sekarang sebab tak sembahyang. Dek, sepohon kayu tau. Sepohon kayu. Okey, main di atas. Itu tanda gagal. Main di atas. Tanda gagal tolak orang sebelah. Dua-dua orang di atas. Kan? Dia tak mau hadiah nak kata apa kan tak? Tak mau hadiah. Siapa yang berani naik atas pentas? Mai. Berani? Oh, nah ya, Bukit Selambau ni seorang tak berani. Mai. Hak belakang mai. Mai. Ya rock pula berani. Apa nah? Mai. Ustaz nak satu lah, sepohon kayu. Lagu. Wah, patah balik. Tak apa. Apa yang ingat selain daripada sepohon kayu? Sambil makan kerupuk lekor orang tu. Nah, boh lah lagu apa pun. Okey. Belasah je. Belasah je. Jamilah. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah lagi ya. Allahumma salli ala sayyidina dapat hadiah minyak wangi dari Mekah. Mesej kat abang pink. Abang baju pink tu. Siapa yang naik atas pentas ni dapat hadiah. Okey, itu baru minyak wangi. Lepas ni minyak petrol. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Jom kita selesaikan dulu masalah ilmu. Hari ni yang kita duk kena tipu ni pasal ilmu. Kadang-kadang kena tipu dengan handphone. Nama dia AI. Ustaz Kazim tak pernah pun jual minyak panas ibu Dayak. Ustaz Kazim tak pernah pun jual ubat prostat. Ustaz saya tak pernah pun tuan-tuan pergi buat amanah saham-saham halalan thayyiban bila masa. Ni Allah pesan dalam Quran, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Siasat hari ni nama dia silent call. Kak Sum, kalau ada orang telefon kita angkat. Halo, dia senyap. Halo. Halo. Maknanya tu scam.
Dia sedang mencuri data-data, nombor kad penalan, nombor akaun Kak Som. Sebab tu kalau nombor tak kenal, jangan layan. Apatah lagi kalau kita bercakap, halo, ya Puan Kalsum, saya daripada IPD, Alustar, Kota Star, polis. Ya bertenang Kak Som, Kak Som bertenang. Kak Som hari ini ada mahkamah punya perbicaraan. Kenapa Kak Som tak datang? Bicara apa? Kata Kak Som. Kak Som memandu laju, melebihi hak laju. Jadi hari ini tarikh perbicaraan. Kalau Kak Som tak main, Kak Som kena denda 10,000. Kak Som mana ada bawa kereta? Bawa bertenang Kak Som. Saya nak passing pada inspektor sahab. Dia minta nombor, dia kata Kak Som tak pernah buat kereta. Kak Som kaki kudung dua-dua. Masa bila Kak Som buat kereta? Tuan-tuan, oi, zaman sekarang zaman pembohong. Orang yang hidup boleh, orang yang mati boleh dihidupkan sekarang. Dia dah mati dah, tapi video jadikan dia hidup. Dia tak ada dah, mati dah Tok Wan kita. Tapi hari ni AI boleh hidupkan dia balik. Buat suara dia, cara dia, sampai kita tengok, loh, dia betul ke tak betul? Hari ini tuan-tuan, teknologi AI dia boleh buat suara orang lain. Dia boleh buat muka orang lain. Dia boleh buat badan orang lain. Maka Allah dah pesan kepada kita, bila sampai pada kamu orang membawa berita daripada kalangan orang fasik, siasat. Macam mana nak siasat? Ilmu. Belajar. Tuan-tuan, sekarang polis dia ada satu unit khas untuk menangani isu ni. Hari ni ceramah saya di sini, mungkin bulan depan kita panggil polis pula buat ceramah. Bagaimana nak selesaikan kalau dia orang telefon kita, dia orang hantar surat pada kita. Kadang-kadang tuan-tuan dia telefon, dia kata Kalsum bin Osman, saya dari JDT, ada barang Kak Som dekat pejabat JDT. Barang apa tu? Bungkusan. Datanglah ambil. Ni ada orang hantar parcel pada Puan Rogayah. Apa Kak Rogayah nak jawab? Oh tak ada, saya tak ada order apa-apa, tak ada. Tak tahulah, tapi nama Kak Gayah di sini. Tak apalah, Kak Gayah sedekahlah pada korang. Sedekah-sedekahlah sama-sama korang ya. Assalamualaikum. Dah tak balik entah ni. Layan pun jangan. Dia boleh kelentong. Nanti panggil polis, mai ceramah di sini. Bagi tahu macam mana mereka menipu. Ada kawan saya ditipu 800,000 tuan-tuan. Bayangkan 800,000. Nak kumpul duit punya susah. Tetapi mereka ambil duit kita dalam 5 kali. 100,000, 200,000, 200,000, habis 800,000. Sekarang ada di pondok saya, rumah dia jual, duit habis, duit tak ada, rumah tak ada, menumpang duduk di pondok saya, suami isteri. Dia kata, Ustaz, kami nak makan pun tak ada duit dah. Tuan-tuan yang saya muliakan, sebab itu ilmu bukan setakat ilmu agama yang kita kena belajar. Macam-macam ilmu sekarang ini. Sebab teknologi sekarang terlalu laju. Silap-silap tuan-tuan, apa yang kita cakap, apa gambar yang kita ada dalam ni, mereka boleh ambil, mereka boleh curi, mereka boleh buat rosak. Malah mereka boleh buat WhatsApp palsu. Gambar-gambar kita, nombor-nombor kita, dia WhatsApp, dia hantar pada kawan kita. Som, pinjam 1,000 Ustaz, aku nak pakai duit cepat, besok aku bayar. Kita pun transfer duit dekat dia 1,000. Bila jumpa 2 hari di masjid, nak hang kata nak bayar duit hutang 1,000, bila hang nak bayar? Bila masa aku hutang ni WhatsApp ni. Aku tak ada nombor WhatsApp. Sebab tu tuan-tuan, benda yang keluar dalam WhatsApp jangan terus percaya. Kalau dia minta duit, telefon nombor hak betul je. Nak minta duit aku ke? Aku tak ada. Jangan percaya tuan-tuan. Yang sekarang ni yang banyak berlaku ialah percaya terus. Tuan-tuan tahu, ada orang Malaysia, dia dapat iklan
Iklan apa? Bekerja di Myanmar, bekerja di Laos, bekerja di Kemboja, gaji 15,000 sebulan. Duduk di Bukit Selambau, gaji 1,500. Duduk di Myanmar, 15,000 sebulan. Dia pun pergi ke sana tuan-tuan, dia jadi hamba. Buah pinggang dicuri. Tuan-tuan bayangkan, dia belah buah pinggang, ambil buah pinggang, jual. Habis buah pinggang. Dia menggunakan konsep pemerdagangan manusia. Ni, tuan-tuan dengar budak-budak hak belakang saya ni duduk rendah. Hak teriak, hak berlari. Mbak tak? Mbak lagi kata lagi kuat mbak. Kan saya yang bohong. Bang, berapa banyak budak-budak yang hilang tak jumpa? Berapa banyak budak kecil yang hilang tak jumpa dah? Ada yang jumpa dalam beg. Ada yang langsung tak jumpa. Pasal apa? Mereka beli mata. Ni. Mata mereka cungkil. Hati jantung mereka ambil jual. Ni zaman sekarang. Yang P. Ramlee sebut. Jual orang lagi untung dari jual unta. Ingat ada cerita tu? Wow. Berapakah harga hamba kamu ni? 1,000 pound. Wow. Saya beli dengan harga 2,000 pound. Wow. Nama dia Husin Lempoyang. Apa kata Husin Lempoyang? Meniaga orang lagi untung dari meniaga unta. Sekarang tuan-tuan. Sebab tu adik-adik kita ni jaga elok tuan-tuan. Jangan duduk biar jalan. Dia mau masuk dalam van putih, selesai masalah. Ada satu kes yang saya handle. Dia orang Lembang. Hak jalan lembek. Duk jalan sengit. Kemplekat sengit sebelah. Duk di kedai, duk pegang aiskrim. Tengok orang. Yang tu pun dia ambil. Memang dia lembam. Memang dia tak larat. Memang dia tak apa nak sihat. Tapi buah pinggang dia sihat. Jantung dia sihat. Darah dia sihat. Hari ni tuan-tuan, orang macam tu pun dicolek. Mai dekat kita orang kampung ni, bunian colek. Panggil Tok Bomo pula duk tengok ni ada orang duk colek. Nak colek apa budak tu lembam? Nak buat apa? Lain kalau segak macam abang Ping kita ni. Orang bunian berkenan lah. Tuan-tuan, dia pun ambil mata. Ni mata ni mahal ni. Spare part nama dia. Motor pun ada spare part. Orang pun ada spare part sekarang. Sebab tu tuan-tuan jaga sungguh-sungguh. Yang saya handle satu kes. Mak dia telefon. Dia kata, Ustaz, anak saya hilang. Laki, perempuan. Hilang ke mana? Macam mana boleh hilang? Dia keluar dengan tunang dia. Habis tu, lah dah seminggu lebih. Tak balik dah. Telefon apa pun tak boleh. Jadi saya kata, dah tahu dia keluar dengan tunang. Pergilah cari di rumah tunang. Cari pun tak jumpa dah Ustaz. Bukannya tunang betul. Bohong. Macam mana? Bohong. Dengar cerita elok. Anak-anak dara yang main malam ni. Dengar elok. Ni nama dia pasal malam. Duk menega pasal malam ramai-ramai ni. Anak dara berjalan naik motor. Melentik badan. Pergi parking motor situ ada budak laki-laki pakai seluar jean, baju masuk dalam. Rambut belah tepi. Old money nama dia. Tu orang laki-laki ngorak. Piwit. Piwit. Oh, anak dara tu. Ngadoh. Oh, anak dara kampung, gadis pingitan. Oh, kawan tu naik kereta pikul seorang saja.
Nyampah. Tak nampak seorang? Nyampah. Masuk 2 kali, 3 kali ngorak dapat. Ajak pergi makan tu. Kedai tom yam tu. Dia kata kalau I minang you nak tak? Oh, siapa tak mau tuan-tuan? Oh, kereta GTR. Oh, GTR. Satu kampung bergerak. Bom, 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 bom. Exhaust ni besar paha. Mai minang mak oi. Hari Sabtu ni ada orang nak minang cek. Mak terima tau. Mai mak dia datang, pak dia datang, pak menakan datang. Bertunang. Bila bertunang, makcik, saya nak bawa Liana pi jalan dekat Kulim, boleh tak? Pi lah. Pi buat apa? Nak cari baju nak menikah, nak cari set pengantin. Pi lah. Balik awal tau, jangan lambat. Baik makcik, itulah kali terakhir. Habis. Dia kata ustaz dah seminggu tak balik. Mak dia yang mai minang tu bukan mak dia, bukan bapak dia, bukan sepupu dia, bukan pak menakan dia. Depa sindiket. Seorang nyama mak, seorang nyama bapak, seorang nyama pak menakan. Takkan kita tak percaya? Bawa pula hantaran pula, iPhone pula, Vivo. Lama-lama tuan-tuan, saya kata dah report polis? Dah. Saya kata tak apa, saya buat sembahyang hajat. Jadi abang-abang, akak-akak, kalau ada kes macam ni, anak tak balik, suami tak balik, isteri tak balik, jenuh cari merata dah, polis tolong cari, kita cari sungguh dah. Baik, saya ajarkan petua dah. Petua dia, cara dia, kaedah dia nak buat supaya mereka ni insya-Allah Allah Taala pulangkan balik, jumpa balik dengan izin Allah. Baik, nombor 1, baca surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Ulang balik, surah Al-Fatihah 7 kali. Ni adik kita baju hijau, boleh baca Fatihah? Mai. Tak mau agak. Siapa yang berani baca Fatihah? Mai. Kah? Ya. Baca kuat-kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Tengok depan. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nama apa? Adam Idris. Nama apa? Adam Idris. Adam Idris. Nah, Adam Idris. Wah, bagus juga. Hari ni umur dia berapa tahun, Dam? Umur apa? 11 tahun. Dia baca Fatihah lagu biasa. Tapi pasal dia berani besok tuan-tuan silat-silat dia balik kampung, dia pos tolak dia jadi imam. Dam, lepas ni baca Fatihah lagu sedap. Boleh, Dam? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Boleh, Dam? Lepas ni baca lagu Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Boleh, Dam? Boleh, bagus. Baik, yang pertama buat sembahyang hajat. Lepas sembahyang hajat, surah Al-Fatihah 7 kali. Baca. Bukan baca Al-Fatihah tu Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah 7 kali. Bukan. Okey, 1. Kedua, bacalah Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. 3. Okey, tuan-tuan boleh ikut saya baca. La ilaha illallah Al-Azimul Halim. La ilaha illallah Rabbul Arshil Azim.
La ilaha illallah Rabbus samawat wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. Baca yang ni sekali. Jadi yang mana yang tak dapat saya baca, saya rasa ramai yang rakam dan ramai malam ni yang buat FB Live, yang buat TikTok dan YouTube dan sebagainya. Nanti ulang balik. Dan yang terakhir, baca surah Ar-Ra'd. Baca surah Ar-Ra'd ayat 31. Baca sebanyak 31 kali. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal au qutti'at bihil ard au kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'a. Sampai jami'a baca 31 kali. Mai kat atuk mai. Mai atuk. Mai kat atuk. Tak mau. Adudu Jamilah. Gadis ayu anak Pak Dolang. Baik, baca surah Ar-Ra'd ayat 31, baca 31 kali. Lepas tu bacalah doa, sebut orang yang hilang, sebut orang yang tak balik, mudah-mudahan Allah hantar balik. Okey ustaz. Apa yang jadi pada budak perempuan tadi? Hilang balik. Mak dia telefon. Dia kata, ustaz, alhamdulillah pihak polis dah jumpa anak saya. Di mana? Di Kuala Lumpur. Di mana? Dalam bilik hotel. Dengan siapa? Dengan beberapa orang perempuan, beberapa anak gadis yang sama modus operandi dia. Bertunang, bawa lari. Meminang, bawa lari. Bertunang, naik kereta, jalan. Rupa-rupanya dia mencari orang-orang kampung. Dia cari gadis-gadis pingitan yang raja duduk naik motor pergi berjalan, lengok-lengok tu tuan-tuan. Yang tu dia buat untuk dijual. Dia kata, ustaz, anak saya nak dijual sampai nak ke Jepun, ustaz. Nasib baik Allah pelihara, ustaz. Dapat mereka melarikan diri, polis pergi jumpa mereka. Sebab tu berhati-hati tuan-tuan. Di akhir zaman ni, walaupun dia minang anak kita, kita kena pergi pinang dia balik. Lepas dia minang anak kita, tunggu ustaz. Saya nak pergi ke kampung awak, saya nak pergi ke rumah awak, saya nak berkenalan dengan keluarga awak, saya nak berkenalan dengan ahli masjid. Ahli masjid kenal dah awak. Jangan terus terima tuan-tuan. Hari ini dia jadi bohong sampai benda yang kita tak pernah jangka. Suami 2 orang. Kalau isteri 2 orang, saya tak heran. Isteri 3, lagi saya tak heran. Saat dia luka belah kanan, saat dia tutup mata belah kiri, saya jumpa dah. Kesian. Yang mana faham? Tak faham sudah. Senangnya dalam hati kalau beristri 2, seperti dunia. Anak yang ampunya. Saya jumpa dah madu 3. Sekarang bukan madu 3, suami 2. Siang suami A, malam suami B. Bang, balik sekali lagi tanya isteri, ada lelaki berapa orang? Benda yang tak pernah kita fikir. Benda yang tak pernah kita jangka hari ini, isteri ada 2 lelaki. Tak tahu dia kira lagu mana tuan. Yang bukan-bukan jadi sungguh. Sebab tu nombor 1 saya kata, kena ada ilmu. Belajar, menyiasat, meneliti dan sebagainya. Tuan-tuan yang saya hormati, saya nak ajar yang kedua. Satu lagi petua. Tadi ada makcik tadi, orang Batu Kurau. Dia saya sampai tadi, dia kata, ustaz, makcik orang Batu Kurau, how to pergi sekolah ustaz. Oh, saya kata betul ya, hari tu ada orang Bukit Selamba main. Saya ingat makcik lah main, kawan-kawan semua main. Nama apa? Saya pergi sana, main ke sini balik, dia tahan saya.
Dia kata, ustaz baca lah doa ni. Hujan ni. Pergi tempat lain. Hujan ni. Saya pun pergi tak ada hujan. Renyai-renyai tu. Baik, lagi saya nak ajak pada tuan-tuan. Kalau nak hujan, ada doa, mudah-mudahan hujan tu pergi tempat lain. Kenuri elok, majlis ceramah macam ni, insya-Allah Allah pelihara. Kalau banjir datang, hujan, Allah, mudah-mudahan Allah stopkan hujan supaya tak banjir. Sebelum saya ajarkan doa ini, saya minta pada tuan-tuan untuk kita memberikan sumbangan untuk pembinaan awning masjid. Di mana tuan? Sini, belah sini. Berapa kos dia tuan? Berapa? 80,000. Jadi insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan kita boleh pakai untuk maslahah anak-anak karya. Besok kita nak sambut Ramadan tak lama dah. Mudah-mudahan more iftar kita boleh buat. Mudah-mudahan inilah pahala yang berpanjangan sampai kiamat kita. Jadi saya lancarkan tabung sumbangan pembinaan awning masjid. Okey, jadi saya harap kepada petugas dapat melancarkan kutipan. InsyaAllah selepas kutipan ini saya nak ajar pada tuan-tuan bagaimana supaya Allah melindungi kita daripada hujan-hujan yang boleh membawa sesuatu yang kita rasa susah nak elak. Susah kalau dia datang banjir dan sebagainya. Baik. Baik, sebelum kita start balik, adik-adik, siapa dia yang kumpulan yang ustaz nak 5-6 orang? Boleh? Kita buat ya Hanana boleh? Okey, mari. Ustaz nak 3 belah sini, 3 belah sini, 6 orang. Cepat. Seorang lagi. Tu dia. Okey. Beratur depan. Jadi kita buat selingan sikit sementara depa duk buat kutipan derma, mai. Okey, sekarang nak lagu apa? Lagu, boleh. Allahul Kafi, tahu? Allahul Kafi. Baik, tuan-tuan. Sekarang saya minta adik-adik ni ubah lagu ni. Lagu dia macam ni. Aci buka pintu, Nana balik hai pukul 1. Jangan takut burung hantu, Nana ada tongkat semambu. Boleh ingat lagu tu? Okey. Ubah daripada lagu Aci buka pintu, ustaz ubah jadi lagu Indung kepala lindung, hujan di udik di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki tersadung. La haula wala quwata, mata melihat seperti buta. Tiada daya, tiada upaya, melainkan Tuhan yang Maha Esa. Boleh ubah lagu tu? Macam mana lagu dia? Duduk goyang di kerusi goyang, beduk subuh hampir siang. Bangunkan ibu suruh sembahyang, jadilah anak yang disayang. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Wasalanal Kafi, Wajadanal Kafi. Liku, pegang. Di depan. Lagi sekali. 1, 2, mula. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Wasalanal Kafi, Wajadanal Kafi. Likulil kafi kafanal kafi, Wajadanal Kafi. Alhamdulillah. Okey. 1, 2, mula. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Wasalanal Kafi, Wasalanal Kafi. Bismil Kafi, Kafanal Kafi, Wa ni'mal Kafi. Alhamdulillah.
Hebat anak-anak tuan-tuan ni. Okey, Ustaz ulang balik lagu, nanti korang sambung dalam bahasa Arab tadi ya. Duduk goyang di kursi goyang, beduk subuh hampir siang, bangunkan ibu suruh sembahyang, jadilah anak yang disayang. Baik semua sekali. Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulil kafi kafanal kafi fa ni'mal kafi alhamdulillah. Baik, beri tepukan pada anak-anak, pada kawan-kawan kita. Faiz. Mana Faiz? PA saya mana? Pergi jumpa dengan Abang Faiz, minta duit dekat dia, seorang RM10. 6 orang ni saja, yang lain duduk diam-diam. Orang panggil tak nak naik, pergi jumpa dia. Okey. Batul elok. Baik. Yang kedua. Tadi akak tadi dia kata ustaz bacalah doa. Pindahlah hujan pergi tempat lain, saya duduk atas pentas ni, saya baca doa. Okey, sekarang tuan-tuan, kalau tuan-tuan mudah-mudahan minta mudah-mudahan Allah bagi cuaca yang baik. Allah Ta'ala bagi kepada kita cuaca yang elok. Tuan-tuan baca doa ni. Baik, yang mana ada handphone rakam elok. Okey, ikut saya baca. Adik-adik ikut saya baca tau. Kuat-kuat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Semua sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Baik, sekarang saya diam, tuan-tuan baca Allahumma. Lagi sekali. Lagi sekali. Lagi sekali. Baik, hawalaina. 3 kali. Kita ulang balik dari awal. Hawalaina. Ingat, Allahumma baik. Wala alaina. 3 kali. Lagi. Baik, kita sambung balik dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Baik, sekarang saya diam, tuan-tuan yang baca. 1, 2, mula. Lupa pula lah. Leceh kau. Allahumma hawalaina wala alaina. Baik, lagi sekali. Serentak dengan saya. 1, mula. Allahumma hawalaina wala alaina. Lagi sekali serentak. Allahumma hawalaina wala alaina. Okey, sekarang baca. 1, mula. Allahumma hawalaina wala alaina. Aiwah, alhamdulillah. Jadi saya ijazahkan bacaan doa ni, bacalah tuan-tuan. Cuma ustaz macam mana nak buat? Sekarang laut belah mana laut? Laut belah sana. Allahumma hawalaina wala alaina. Isyarat. Jangan pergi talah tu Allah. Belah sana pun baca juga Allahumma. Lala hujan tu duduk bergaduh tengah jalan. Pergi ke tempat lain baca. InsyaAllah setakat ni saya baca tuan-tuan, Allah mustajab. Bacalah, mudah-mudahan Allah kurniakan cuaca yang baik kepada kita. Baik, yang kedua, persiapan untuk akhir zaman. Nombor 1 ialah ilmu. Nombor 2 tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Kahfi. Nabi kata apa? Kalau kita nak menghadapi, mengelakkan daripada fitnah Dajjal,
bacalah surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Ni hak depan ustaz ni. Siapa yang boleh baca Al-Kahfi 1 sampai 10, hadiah istimewa menunggu. Siapa yang berani? Seorang ustaz nak. Siapa yang hafal? Oh, yang ni dah dewasa tak cia. Oh, sibuk tu imam tangkat tangan. Saya ustaz. Siapa ni pelajar-pelajar sekolah ni? Mai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan ma'akifina fihi abada. Wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li-aba'ihim kabrat kalimatan ta'khudhu min afwahihim an yaquluna illa kadhiba fala'allaka ba'i'un nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu bihadha al-hadith asafa. Inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha lina'murahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza. Am hasibta anna ashabal kahfi Raqim min kanu akanu min ayatina ajaba. Wahayyi lana. Masya-Allah, alhamdulillah. Ya lo. Tangkap dah. Faiz. Ni, pergi jumpa Faiz. Bagi 20 dah. 2, ha. Baik. Okey, mudah-mudahan adik tadi dapat mengingat dan yalah bagi lancar lagi ada 2-3 ayat tadi insya-Allah. Okey, adik-adik bagi berani lah. Orang lain kalau panggil je nak suruh jadi imam ke, Bilal ke, Tok Siak ke, tukang mandi mayat ke, jangan takut. Pergi ke hadapan. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Dalam surah Al-Kahfi ayat yang dibacakan oleh adik tadi, Allah Ta'ala mengajar kepada kita dua benda. Am hasibta anna ashabal kahfi ar-raqim kanu min ayatina ajaba. Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ada dua benda yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat tadi, doa tadi. Kenapa yang kita kena hafal, kena baca, kena amalkan Al-Kahfi 1 sampai 10? Salah satunya tuan-tuan pada ayat doa tadi. Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami ya Allah daripada sisi Engkau rahmat, kasih sayang. Wahai lana min amrina rasyada, dan kurniakan menang kan depa tuan-tuan kalah saya dah angkat. Saya guna mikrofon pun kalah orang dah. Ini parah ni tuan ni. Ini parah ni. Tenang. Ustaz ada doa bagi budak teriak berhenti Ustaz. Saya kira baca Ustaz. Budak ada teriak bagi berhenti, ada doa Ustaz. Ada. Ni parah ni. Tenang. Baik. Tak mana lupa Ustaz. Baik, Allah kata apa? Di akhir zaman kita kena minta rahmat daripada Allah. Tuan-tuan sekarang yang berlaku di Aceh, banjir yang bawa kayu, banjir yang bawa tanah, banjir yang bawa selut sampai tenggelamkan rumah. Tinggal bumbung je. Bayangkan selut dia mai tinggal bumbung. Bumbung pun tenggelam. Kalau kita jadi depa lah tuan-tuan, nak
Nak korek tanah, nak pitok tang mana? Rumah dalam selut. Rumah bawah selut. Satu kampung selut. Bukan dia menurunkan hujan. Dia menurunkan balak, menurunkan kayu dengan tanah sekali. Yang mati 1000 orang. Yang pindah juta. Yang terkena. Nak ambil beho, nak buang tanah pergi mana? Nak buat balik rumah, tak boleh dah rasa. Nak tinggal di situ, tak boleh dah. Sebab tu kita ni bersyukur Allah Ta'ala letakkan kita di bumi Malaysia ni. Syukur pada Allah. Kita ni duduk di Kedah ni tuan. Bayangkan jadi depa, air tak ada, elektrik tak ada, makanan tak ada, duk tunggu tepi jalan. Kok ada orang mai hantar air mineral. Kok ada orang yang mai hantar nasi bungkus. Berapa hari tak makan ni. Tuan-tuan, kita bersyukur duk di Malaysia. Dengar ceramah pun ni duk bau lagi ayam gunting. Tengah duk ceramah ni bau ayam gunting, duk semerbak bau. Yang tak bau tu hak belakang tu, tak perlu asah pisau, tak bunyi tak bau apa macam. Yang nu masak kacang kuda, yang nu masak ayam gunting, yang ni masak ayam balang lah. Allah Ta'ala bagi nikmat pada kita. Kenapa yang Allah sayang pada kita lagi? Allah tangguhkan, Allah simpan balak ni. Jawapan dia kerana amalan kita. Orang kita masih kuat bersedekah. Tuan-tuan tengok tadi masjid umum nak buat oning. Kita tak segan silu bersedekah. Tuan-tuan tengok bila orang lain ditimpa musibah, orang Malaysia paling awal sampai. Negara lain ditimpa musibah, kita paling awal sampai. Bukan setakat jiran kita nu, sampai ke Palestin kita tolong. Semayang kita malam ni, hari Jumaat malam Sabtu ni, agak-agak di Kedah saja, kuliah maghrib, ceramah agama, agak-agak ada berapa. Yang malam ni saja tuan-tuan. Bayangkan satu Malaysia malam ni buat ceramah, malam ni buat kuliah, rajinnya menuntut ilmu. Tuan-tuan, Islam di tempat kita ni orang jaga. Nak masuk waktu orang habaq, nak buka puasa orang habaq, nak sahur orang habaq, nak panggil semayang orang bang, nak bayar zakat ada tempat untuk menyalurkan zakat. Sampailah kepada tahap nak pergi haji umrah, ada orang yang uruskan. Nak menikah pun tuan-tuan, daripada awal menikah, kalau sampai habis bercerai, tempat dia semua ada. Yang ni tuan-tuan, Allah Ta'ala pelihara kita. Ni adik-adik tuan-tuan, nampak tak tadi? Saya kata baca Al-Kahfi, saya hafal. Sebab tu saya berceramah di Malaysia ni tuan-tuan dah 35 tahun. Saya berceramah di luar negara. Negara yang paling jauh saya ceramah di mana? Negara yang paling jauh saya ceramah di Australia. Negara yang paling saya jauh ceramah di Mesir. Saya ceramah di Jordan, di Syria, di Saudi, di Mesir. 4 negara Arab. Australia, Brunei, Singapura, Indonesia, Thailand, Jepun, Hong Kong, China. Negara yang paling jauh orang putih yang saya pergi, England, di Oxford. Ada negara yang saya pergi tuan-tuan, dia panggil saya buat ceramah. Dia buat dalam dewan. Dia kata, Ustaz, dewan ni dewan masyarakat. Dalam bahasa Inggeris dia community. Community hall nama dia. Jadi peraturan di sini, kalau duduk dalam community hall, tak boleh bercakap soal agama. Tak boleh bersyarah agama. Saya kata, kalau tak boleh syarah agama, nak syarah apa? Engkau orang panggil saya ni untuk apa? Dia kata, Ustaz ceramah lah apa pun, jangan bab agama. Tu nak ceramah bab apa? Ustaz ceramah lah bab kesihatan. Saya kata, nak ceramah tu pun tak sihat. Nak ceramah kesihatan apa?
Ada negara yang saya pi tuan-tuan, masjid dia dalam tanah. Peraturan dia, masjid tak boleh buat atas tanah. Dia pun korek dalam tanah, buat bawah tanah, basement tu masjid. Saya kata nak ceramah, mana masjid? Rupanya bawah tanah. La ilaha illallah. Dan sekarang dia kata mereka takkan buat lagi tanah perkuburan untuk orang Islam. Nak tanam di negara kami, bakar mayat. Tanah tak ada lah, walaupun untuk orang Islam. Kalau nak tanam juga, balik negeri korang. Nak tanam di negara kami, bakar. Bayangkan kita mati sana, mayat kita kena bakar. Ni, yang saya pi satu negara tuan-tuan, tak boleh azan pula. Tak boleh guna mikrofon azan. Apatah lagi buat ceramah macam ni. Walaupun dalam negara Arab. Sekali saya buat ceramah macam ni di negara Arab. Kapal terbang duk lalu atas. Rupanya dia dekat dengan airport. Saya duk tengok kapal terbang. Dia nak ceramah apa? Kapal terbang banyak. Yang tu polis tak kacau. Pak saya apa tak kacau? Pak saya buat di konsulat Malaysia. Dataran. Itu tak kacau. Tapi saya buat di hotel. Orang datang ceramah saya di hotel. Tak ada setengah jam, polis datang. Biru lampu dah. Dia masuk dalam bilik tu, dalam dewan tu. Ya hash, ya ha, roh, ya ha, roh. Tinggal jasad kami, roh habis keluar. Dia halau habis. Walaupun dia negara Islam, dia tak suka kita ceramah. Tetapi berbeza dengan Malaysia. Berbeza dengan kita. Tuan-tuan, di akhir zaman ni, tolonglah jaga amalan. Banyak di tempat lain, perempuan tak boleh pakai tudung. Saya cop pasport, dia tengok muka saya. Dia tengok pasport, dia tengok saya, dia tengok saya, dia tengok pasport. Ustaz Kazim? Yes, I am. Dia tanya saya, awak Ustaz Kazim? Ya. Dia tutup kaunter dia, dia bawa saya, ajak saya pergi ke tepi. Dia kata apa dekat saya? I'm Muslim. I'm Muslim. So, but I cannot wearing a hijab. You understand what I said? Yes, I understand. So, dia nak tanya pada saya, apa hukum dia tak menutup aurat? Sebab arahan dia tidak boleh tutup aurat di tempat kerja. Tidak boleh semayang di tempat kerja. Kalau nak kerja, kau tak boleh semayang. Kalau nak kerja, kau mesti buka tudung kau. Dia kata bila habis kerja, baru dia pakai tudung. Bila habis kerja, dia balik rumah, dia semayang qada, zuhur dan asar. Soalan dia, apa hukum saya buat macam tu Ustaz? Bayangkan tuan-tuan, mereka nak semayang pun tak boleh. Yang kita ni di Malaysia ni, sepanjang jalan masjid, surau sepanjang jalan. Di pejabat ada surau, sesi minyak ada surau, panggung wayang pun ada surau. Kalau kita tak mengamalkan tuan-tuan, saya bimbang rahmat Allah hilang. Bila rahmat Allah hilang, tanah dia boleh jadi lawan, angin dia boleh jadi musibah, air dia boleh jadi musibah yang besar. Allah hantarkan tentera dia. Angin dia datangkan ribut, air dia datangkan banjir, tanah dia mari tanah runtuh. Sebab tu tuan-tuan, kita ada masjid, kita ada surau, kita boleh melaksanakan amalan. Beramallah di akhir zaman. Semayang jangan miss, jaga aurat, baca Quran, semayanglah berjamaah. Yang inilah benteng kita, nama dia masjid. Dan yang kedua dalam ayat tadi, ya Allah, aku minta pada Engkau ya Allah, kurniakanlah kepada aku kebijaksanaan di dalam segala urusan. Carilah benda yang halal. Saya takut tuan-tuan, kita ni dah tak kisah tentang makan minum. Walaupun kita dapat makanan halal,
Saya satu hari saya pergi ceramah di sebuah negara yang bukan Islam. Jadi bila saya duduk di hotel, lapar pula, penganjur pula tak telefon saya. Saya pun turun ke bawah, bawa anak saya cari makanan halal. Tak ada. Saya masuk dalam kedai 7 sebelah. Saya kata dekat dia, ada tak jual makanan halal di kedai awak? Dia tak faham saya cakap. Dia cakap. Saya pusing dalam kedai dia, saya jumpa satu gula-gula coklat halal, made in Malaysia, halal. Saya buat pergi dekat dia, this one is halal, produk halal, halal product from Malaysia, you see, halal. Oh saya dia tak faham saya cakap entah. Dia tak faham. Tuan-tuan, nikmatnya kita dapat makanan halal, tuan-tuan. Tapi sayang hari ni ada orang Islam yang tak kisah makan apa benda yang dia masuk dalam perut. Asalkan yang bertudung ambil order, halal. Asal tulis kha yang ada tulisan ayat Quran, halal. Padahal JAKIM tak iktiraf, Jabatan Agama tak iktiraf. Yang ambil order tu bukan orang Melayu, orang Indonesia tu. Rupa-rupanya makanan yang dimasak campur dengan daging babi. Ada pejabat agama di serbu kedai mi kari yang direbus dengan tulang babi, yang orang Islam makan. Pejabat agama pi, dia kata dia jual untuk orang bukan Islam. Yang orang Islam mai beli siapa? Kak, abang-abang, jaga tekak. Jaga tekak. Jangan kata duk ambil benda haram, jangan kata duk makan rasuah. Jangan, ni adik-adik kita ni, kesian kat depa tuan-tuan. Apalah yang depa makan jajan-jajan ni. Baru ni JAKIM keluarkan 3 produk yang tak halal. 3 syarikat yang mengeluarkan makanan yang tak halal. Ada salah satunya coklat, gula-gula yang warna merah hati tu. Nipis, sekupang. Allah, berapa banyak anak kita yang duk makan tu. Sebab tu kita minta di akhir zaman ni, ya Allah, berikanlah aku orang yang menjaga aku, orang menjaga makan minum aku, yang boleh jadi aku cerdik. Yang ni haram, yang ni halal, yang ni tak elok, yang ni elok. Sebab di akhir zaman kita dah tak tahu mana dia betul, mana dia salah, melainkan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada soalan di sini ustaz, apa hukum orang yang mengambil hak orang dijadikan hak sendiri? Allah sebut dalam Quran, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta orang dengan cara yang salah. Kullu lahmin nabata min sukhtin fannara aula bih. Satu orang yang makan daripada benda yang haram, jadi darah daging, badan dia neraka yang paling layak. Bang, jangan ambil hak orang walaupun 10 sen. Apatah lagi melibatkan tanah, diubahnya batu sempadan dan dikatakan itu adalah tanah dia. Jangan. Boleh kita dapat hasil, boleh kita dapat duit, tapi mati saja kita, bermulalah masalah kita. Duk dalam kubur tu masalah dah. Sebab apa? Awak makan benda yang haram, yang bukan hak awak. Takutlah kepada Allah, tuan-tuan. Tapi sayang, bila duk di akhir zaman, orang tidak takut lagi untuk makan benda haram. Malah kalau kita tegur, dia marah pula kita. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, saya tutup ceramah malam ni dengan satu doa. Adik-adik, nak tak belajar satu ayat yang kita belajar, kita tak lupa. Yang kita hafaz, kita tak lupa. Yang kita ingat, insya-Allah kita tak lupa. Tuan-tuan,
Saya dulu belajar di Ma'had Tahfiz Al-Quran. Saya belajar di Ma'had Tahfiz Al-Quran. Saya kena hafal Al-Quran. Sekurang-kurang saya kena hafaz Quran sehelai. Depan, belakang. Satu hari sehelai. Jadi saya kena tamat dalam tempoh 3 tahun. 30 juzuk habis. Jadi macam mana saya nak bagi ingat? Macam mana supaya saya senang menghafaz? Nombor 1, saya kena baca satu muka surat itu 40 kali. Baca 40 kali. Walaupun dah hafaz, baca 40 kali, 40 kali. Bila cukup 40 kali dek, barulah mula menghafaz. Jangan tengok apa, jangan tengok apa, dah baca 40 kali. Dan selepas tuan-tuan baca, tuan-tuan tutup dengan ayat ini. Sanuqri'uka falatan ulang balik. Sanuqri'uka falatan. Sanuqri'uka falatan. Itulah ayat dia. Tiap-tiap kali tuan-tuan belajar, tiap-tiap kali tuan-tuan baca buku, mentelaah, mengkaji, habis saja nak tutup buku, sanuqri'uka falatan tansa. Mudah-mudahan kita tak lupa, mudah-mudahan ingat waktu nak periksa, waktu nak exam, dia boleh menjadikan ingatan kuat. InsyaAllah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, tabarakallah. Syukran jazilan kepada Al-Fadhil Ustaz Datuk Ilyas atas ceramah yang disampaikan. Semoga mengandungi manfaat kepada kita semua yang hadir pada malam ini dan kita beramal dengannya, insyaAllah. Jadi terusnya sebagai tanda penghargaan, majlis ingin menjemput Tuan SU kita bagi mengiringi Bilal 1 dan 2 untuk acara penyampaian cendah hati kepada Al-Fadhil Ustaz. Dengan itu saya mempersilakan.